Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Berazin Bersuirani. Saya merupakan pelajar semester 5 yang mengambil ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu dengan ketujuan. Sekiranya saya menggambarkan diri saya sebagai suatu perkara atau objek, saya ialah gunung berapi. Saya memilih gunung berapi kerana bentuk dan sifat. Gunung berapi tenang di luar tetapi menyimpan pelbagai tekanan di dalam. Sifat gunung berapi ini menggambarkan diri saya sebagai seorang yang kekal tenang walaupun berada dalam tekanan. Sifat gunung berapi yang kurang aktif pula menggambarkan kepribadian saya yang agak pendiam dan pemalu. Jika saya diberi peluang untuk menjadi insan yang lain, saya akan memilih diri saya sendiri. Saya percaya bahawa setiap manusia diciptakan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Saya mahu menjadi diri saya kerana saya amat menghargai pengalaman saya. Setiap pengalaman yang saya lalui mengajar saya erti insan dan kematangan hidup. Selain itu, dengan menjadi diri saya sendiri, saya dapat hidup dengan lebih jujur tanpa perlu berfikir tentang kata-kata orang lain. Saya tidak perlu berpura-pura atau bersikap seperti shilling untuk diterima dan disukai oleh orang lain. Ciri-ciri kepribadian yang saya miliki sehingga melarikan saya untuk menjadi insan juru perantis ialah sifat mudah menyesuaikan diri, berfikiran terbuka, sabar, penyayang, bertanggungjawab dan berdisiplin. Bagi sifat mudah menyesuaikan diri, saya sentiasa bersedia untuk menerima sebarang perubahan dalam hidup saya. Saya juga sentiasa terbuka terhadap sebarang teguran, kritikan atau pandangan orang lain. Antara ciri kepribadian yang perlu saya perelokkan termasuklah sikap pengurusan masa saya. Saya cenderung menangguhkan tugasan ke saat-saat akhir. Setelah itu, saya mahu memperelok kemahiran komunikasi saya. Saya berasa gugup untuk berdiri di hadapan khalayak ramai atau ketika menyuarakan pendapat. Sebagai seorang insan guru perantis, saya melakukan beberapa persiapan untuk ke arah insan guru profesional. Pertama, saya akan berusaha menguasai ilmu pedagogi dalam bidang bahasa Melayu secara mendalam. Di samping itu, saya akan memperkukuh kemahiran penggunaan teknologi saya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan catatan wawancara 1, saya telah memilih gunung berapi sebagai objek lakaran saya. Saya memilih gunung berapi kerana bentuk dan sifatnya. Gunung berapi melambangkan kepribadian saya dari aspek ketenangan, pemalu dan misteri. Sepanjang 13 minggu kuliah berlangsung, saya mendapati bahawa gunung berapi memang menggambarkan diri saya yang sebenar. Sepanjang 13 minggu kuliah berlangsung juga, saya tetap dengan pendirian saya untuk menjadi diri saya sendiri. Saya yakin bahawa insan yang terkenal dan hebat dahulunya merupakan insan biasa seperti saya. Mereka berusaha sehingga berjaya. Berdasarkan catatan wawancara 2, setelah 13 minggu kuliah berjalan, saya sememangnya mudah menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan. Ketika berbincang mengenai pelaksanaan wawancara di insan guru profesional dan projek sampel masyarakat, saya sering berfikiran terbuka. Selain itu, sepanjang 13 minggu kuliah, saya dapat memperelok sikap pengurusan masa saya. Saya juga merasakan bahawa kemahiran berkomunikasi saya semakin baik. Di samping itu, setelah mewawancara insan guru profesional iaitu Puan Nora, saya merasakan bahawa saya wajib menguasai ilmu pedagogi dalam bidang bahasa Melayu secara mendalam. Menerusi wawancara bersama Puan Nora itu juga, saya tetap yakin bahawa kemahiran penggunaan teknologi amat penting. Sepanjang 13 minggu kuliah dijalankan, saya menyadari bahawa kepribadian saya mengalami beberapa perubahan. Pertama, saya mendapati bahawa saya mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Selain itu, saya juga mendapati bahawa saya lebih kreatif dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu baharu berkaitan pedagogi dan pengasuhan. Ketika menjalankan analisis keperluan, saya tidak gugup untuk berbual dengan pihak pengusaha rumah anak-anak yatim Damai Puang dan anak-anak yatim di sana. Saya perlu berkomunikasi dengan mereka untuk menjalankan projek sampel masyarakat. Selain itu, menerusi wawancara insan guru profesional bersama Puan Nora, saya menerima berbagai maklumat baharu berkaitan teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Implikasi catatan yang saya kongsikan dari aspek kemenjadian diri saya sebagai seorang insan guru profesional ialah pembentukan perwatakan seorang insan guru yang mampan. Catatan ini dapat menjadi panduan kepada diri saya pada masa akan datang dalam memperbaiki diri saya ke arah seorang insan guru yang profesional. Selain itu, catatan ini dapat mengisi kekurangan diri saya dari aspek pedagogi pada masa akan datang.